hantu kembali lagi. Yeay, esok cuti sekolah. Yeay, esok cuti sekolah. Yeay. Kamu semua ni bukan main seronok lagi ya. Mestilah. Cuti sekolah dah mula. Ya, Bas. Bas, ramai kawan-kawan saya yang cakap merdeka pada hari terakhir sekolah. Tak patutlah macam tu. Walaupun kamu dah habis sekolah sekalipun, kita punya pembelajaran belum habis lagi. Kita sentiasa belajar tau. Faham? Faham, Bas. Baiklah, sekarang ni kawan-kawan semua pun dah sedia dengan pen dan kertas tu. Kawan-kawan, jom kita saksikan soalan kuis pada hari ini. Saksikan! Saksikan, kawan. Soalan kuis minggu ini. Siapakah nama tetamu yang ditemu ramah di dalam segmen buku at Kids On 2? Apakah makanan mentadak daun kering yang ditunjukkan oleh Abang Adi dalam Pets at Kids On 2? Kalau tahu jawapannya, jangan lupa hantarkannya. Hantarkan ke alamat yang tertera di bawah ini. Jawapan yang terpilih akan mendapat hadiah tau. Nak tahu hadiahnya apa? Kalau nak tahu, jom sama-sama kita saksikan. Pengirim email dan hasil karya akan mendapat hadiah hebat sumbangan Bank Simpanan Nasional berupa akaun Giro Kelab Penabung Muda berjumlah RM150 Malaysia. Hamper buku cerita yang terbaik bernilai RM120 Malaysia sumbangan Karnadia. Voucher Da Vinci Creative Kids iaitu pendaftaran percuma dan baju tea dengan nilai RM100 Malaysia. Serta cenderahati istimewa Kids On 2 berupa selai baju tea. Pastikan setiap penyertaan mempunyai butiran lengkap seperti berikut: nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat penuh dan nombor telefon ke alamat Kids On 2 nombor 31 Jalan DBP Dolomite Business Park 68100 Batu Kes, Selangor Darul Ehsan, atau emailkan ke interaktif@kidson2.tv. Tunggu apa lagi? Hantarlah segera. Pemenang kuis minggu ini ialah Umi Khairina binti Azizi dari Muazzam Shah, Pahang, Darul Makmur. Pastikan kawan-kawan dah sempat menyalin alamat yang betul dan jawapan yang betul. Jangan lupa sertakan nama, umur, alamat dan nombor telefon tau. Baiklah kawan-kawan semua, sebelum kami semua berundur, sekali lagi Bas nak pesan, sempena cuti sekolah ni jangan lupa untuk menyiapkan kerja sekolah yang cikgu bagi. Jangan lupa mengulang kaji pelajaran. Rajin-rajinlah tolong ibu bapa dan jangan nakal-nakal tau. Jangan nakal-nakal. Jadi, jumpa lagi minggu depan di hari dan waktu yang sama hanya di TV2. Jumpa lagi. Tata. Selamat cuti sekolah.